Assalamualaikum, sambungan video part 3. Barang yang kena beli, nama skim kuat dia simen. Macam skim kuat ni dia sudah campur simen, pasir, kapur ubat untuk cepat kering. Cara guna dia mudah je. Han sendiri pun boleh noh. Skim kuat tu campur dengan air je. Macam kita nak buat cucuk udang macam tu je, jangan terlalu cair dan jangan pula terlalu keras. Tapi skim kuat ni ada 3 jenis tau. Skim kuat halus dengan skim kuat kasar dan skim kuat putih. Skim kuat putih tu tolak, tapi kenapa pula ada halus dengan kasar ni? Skim kuat halus untuk dinding dalam rumah untuk skim kuat, kasar pula dinding luar rumah. Macam saya guna skim kuat kasar sebab dinding luar. Cara guna dia sama macam kita nak plaster dinding rumah. Skim kuat ni kalau nak beli hardware pun ada, shopper pun ada, TikTok pun ada. Sepatutnya saya kena buat video cara bacol skim kuat, cara plaster. Sebenarnya saya pun tak yakin saya pakai skim kuat ni boleh ke hilang kulat kuning pada dinding rumah. Sebab tu saya tak buat video. Rupanya betul hilang kuning tu. Itu saya nak buat video tutorial macam mana nak hilang kulat kuning pada dinding rumah. Niat saya nak tolong orang yang mana tidak tahu. Upah orang cukup mahal, kalau boleh buat sendiri, buat sendiri. Kalau kita cerita orang yang berduit ni, dia tak kisah dia boleh upah orang. Teruskan menonton sambungan video part 4.